Maknanya Kak Yang hanya bekukan RM1,300 di dalam akaun tabung haji. Yang tu memang kita tak boleh buat keluar sebab kita dah register untuk pergi haji. Yang selebihnya Kak Yang terus convert menjadi emas. Tu bila dah dapat panggilan hujung tahun 2023 tu, okay, Kak Yang memang tak ada duit. Macam Kak Yang kata tadi, Kak Yang tak ada duit dah dalam SB, Kak Yang tak ada duit dah di dalam tabung haji. So maknanya duit Kak Yang semuanya dalam bentuk emas. Jadi apa yang Kak Yang buat? Macam mentor pun sebelum ni dah cakap, kita menggunakan ataupun menjual emas ni dalam beberapa kaedah ataupun cara tertentu saja bila kita akan jual. Salah satunya adalah pergi haji. So pada waktu itu Kak Yang memang tak ada rasa rasa sayang ke apa ke. Memanglah kalau kita tengok emas dekat tangan kita kan, of course kita akan rasa sayang nak jual emas. Tetapi panggilan ataupun menjadi Duyufur Rahman tu adalah lebih bagus, lebih penting. Sebab mungkin orang kata apa, sekali saja seumur hidup kita dapat peluang untuk pergi haji. So apa yang Kak Yang buat? Kak Yang ambil simpanan Kak Yang dalam bentuk emas tersebut, okay, sekitar 110 gram. Kak Yang buat apa? Kak Yang tidak pajak macam Dr. Leman tadi, pajak separuh. Macam Kak Yang tak, 110 gram tu Kak Yang terus jual. Dari segi sayang tu, of course kita tengok emas, of course bagi kita rasa sayang. Tapi bagi Kak Yang, sayang lagi untuk melepaskan peluang sebagai Duyufur Rahman.